Assalamualaikum guys. So hari ni Aisyah harap untuk baik untuk dia senang untuk dengan dapatkan hati. So Aisyah cuma dia untuk baik dengan Suzan sini je. Masa setiap hari ni Aisyah tahu dengan dah habiskan dengan zaman untuk pada tahun 2025 akan dia cuma hargai di sini tetap je. So Aisyah cuma nak mengucap selamat tinggi kepada 2025 untuk kepada dengan semua orang akan cuma di sini je. Aisyah cuma nak mengucap goodbye kepada untuk pada semua orang untuk dengan Januari, March atau dekat dengan April untuk dengan macam-macam sini je. So Aisyah cuma untuk balik hargai sini tetap. And now guys, kita akan untuk tinggal pasal ini adalah untuk menyambut adalah 2026. Saya memang senang untuk baik hati kalau Aisyah cuma akhirnya berumur Aisyah adalah 24 tahun. So tiba akan ada masa hari ini akan cuma setiap masa sendiri je. Harap kepada semua, korang kena pastikan untuk dengan bekerja untuk dengan sedia awal. Apa-apa kalau untuk 5 hari bulan, Aisyah cuma dah settlekan untuk dengan sendiri. Kalau Aisyah cuma dah untuk dengan cabut gigi KNSC, Aisyah cuma dia memang Aisyah memang tahu memang okey lagi tetap. Dan harap kita akan cuba untuk dia setiap hari masa itu. Pada semua, jangan lupa untuk setiap hari ini. So, jumpa akan dia semua hari ini tetap. Dan selamat tahun baru 2026.